Makan ramai-ramai sedap. Sebelum tu kita break free dulu. Mantap Man, kau memang terbaik Man. Jom masak. Aduh, panas lah. Tu dapur ni tak rekod ke? Kat mana? Aku tak tahu. Tu kipas lah. Tu lampu lah. Baru ada lah. Sekarang kita masak Maggi pula. Jom. Ini stor makanan rumah. Jom tengok apa ada. Tengok. Oh, sepak. Maggi. Ni lah Maggi apa nak makan. Super spicy. Kita makan. Lepas tu lidah merah. Pedas. Maggi. Cuba masak Maggi. Tapi kuali tak ada. Tak ada. Tak ada masak. Ni apa ni? Jumpa. Betul ke kuali tu? Tak apa, bakar je semua kuali sama je. Kuali. Oh, tak mangkuk. Dia mangkuk pula. Periuk. Kuali. Ni baru betul kuali. Baru ambil Maggi. Lupa dah ambil Maggi tadi. Letak. Siap. Habis. Bye-bye. Nampak macam profesional. Ni. Tuang. Satu. Jangan tumpah. Pelan-pelan. Tuang. Dah. Pro lah. Lah isi air je pun. Okey. Aduh, pro lah ni. Biasa orang pro pun. Maggi. Maggi. Bukan Maggi lah. Shimamion ke apa? Sama je, semua benda Maggi. Dah. Makan Maggi. Ambil dua je. Oi, satu sebungkus sudah lah. Tak apa, dua. Berapa ni? Api tak ada pun. Buka Maggi. Potong Maggi. Ambil pecah. Keluarkan pecah. Tuang. Jangan main. Potong lagi. Profesional lah. Tuang. Stop. Makan lagi terbang. I believe I can fly. Panas. Kita letak perencah. Potong sampai meletup. Tuang. Very sedap. Chef profesional. Okey. Potong. Profesional punya. Jangan main. Sedap ni, sedap. Okey. Lepas tu kita kacau-kacau. Kacau-kacau bagi sedap. Lepas tu perencah yang ni, yang ada sayur-sayur ni letaklah sayur. Kau nampak macam profesional. Okey, ambil mangkuk. Afan jangan masuk dalam lari. Mangkuk profesional. Mangkuk gelas. Kalau pecah, pecah ni letak last. Last sekali dekat dalam mangkuk. Oh, Baru angkat nampak sekarang ni. profesional. Penjepit bagi penjepit pipi. Ni ayah profesional dah tolong angkatkan sebab panas sangat. Lepas tu Afan angkat yang ni pula yang berkuah-kuah. Angkat. Tuang. Ambil gunting, potong. Tuang. Nampakkan dia macam profesional. Nampak macam profesional kan? Ni lagi sedap. Jangan main-main. Cocok. Lepas tu kita bawa. Makanan ni Afan nak bagi kat tetamu apa tu? Special. Dia masak juga. Dia masak kat tempat Afan masak ni. Rahsia. Nanti kita tengok. Bye-bye. Jom kita hantar dekat tetamu rahsia. Makanan. Maggi tu mama. Kecil semua. Afan lah bagi apa? Makan rasa Rahsia lah. Special. Oh, Riana Fima tak nak pergi nak sana. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Dia tak bagi apa ni? Sedap kan? Inilah masakan chef profesional. Makanan paling sedap dekat dunia. Lagi sedap pada Amerika. Main lah chef ni pro.